Jangan pakai papan pemotong plastik tu. Ada risiko kanser tau. Siapa kat rumah ada pakai papan pemotong kayu macam ni? Jom aku ajar macam mana bagi papan ni tahan lama. Kadang-kadang bila korang pakai papan pemotong kayu ni, dia cepat berkulat kan? Tak tahan lama kan? Ini tips dia. Ni aku beli baru, yang 3 beradik punya. Ada 3 saiz, panjang, pendek, pendek. So bahan yang kau perlukan, 1 mangkuk minyak masak yang baru tau, bukan yang lama. Dengan berus 1. Dan ni papan pemotong yang baru. Kalau yang lama pun boleh, kau keringkan dulu. Lepas tu kau sapu je minyak masak je dekat papan ni. Sapu bagi rata. Masa kau sapu tu, urat-urat kayu naik, nampak makin cantik. Sapu bagi rata. Bila kau sapu minyak masak ni, kayu ni akan resap minyak tu. Sapulah keliling dia. Yang aku pakai ni bukan kayu getah tau, ni kayu special. Lagi tahan daripada kayu getah. 3 beradik punya, harga murah. Kalau kau nak beli, kau boleh check kat link bawah tu. Kayu pun solid, tahan lama ni. Berat tau satu ni, yang kecil ni. Yang besar lagi dah berat. Sapu semua dengan minyak masak. Lepas sapu, korang jemur bagi kering. Dah kering, kau boleh basuh, boleh pakai macam biasa. Lepas ni, papan pemotong korang akan tahan lebih lama. Kurang berkulat dah.